Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Husna. Boleh panggil saya Husna atau Syuna daripada kelas 508. Hari ini saya nak bercakap dan bersembang dengan korang semua tentang ujian Allah. Bagi saya kan, semua orang dalam dunia ni dan semua orang Islam terutamanya akan rasa ujian tu. Tapi pernah tak kita fikir ujian ni sebenarnya untuk apa? Ujian yang Allah bagikan untuk kita sebenarnya ialah sebagai satu tanda kasih sayang dan rahmat Allah kepada kita. Kadang-kadang kita sebagai manusia kan selalu tak sedar sebenarnya Allah bagi ujian tu bukanlah sebab Allah nak hukum kita, tapi sebenarnya sebab Allah nak naikkan lagi darjat kita. Saya kan pernah berada di satu tahap di titik terendah saya yang saya memang diuji dengan ujian yang bertalu-talu tanpa henti. Dan pada tahap itu saya rasa, adakah sebenarnya Allah ni nak menghukum saya, ataupun adakah saya ni dilakukan sebegini sebabkan dosa-dosa saya yang lampau. Mungkin ada dosa yang saya tersilap pandang kan. Tapi selepas daripada saya cakap macam tu, tiba-tiba saya terjumpa satu video, dan video tu cakap Allah ini menurut sangkaan hamba. Kalau kita berfikir yang Allah itu akan memberikan kita yang terbaik, Allah akan bagi kita baik. Kalau kita fikir Allah sebenarnya nak hukum kita, maka itulah sebenarnya. Jadi kan, sejak tu saya realise sebenarnya kita kena berfikir baik tentang Allah, bersangka baik. Itu ialah keyword yang paling penting lah saya rasa yang saya pegang dalam hidup saya. Sejak daripada kejadian tu, apa pun yang terjadi dalam hidup saya akan sentiasa fikir, okay, tak apa ya Allah, saya tahu yang ini ialah ujian yang terbaik untuk hidup saya, sebab Allah nak gantikan dengan lebih baik. Jadi saya nak ajak korang sama-sama dengan saya untuk kita sama-sama juga fikir macam tu. Kalau setiap kali kita ditimpa ujian, ataupun setiap kali ada benda yang kita tak suka, selalu ucapkan, tak apa, hari ni Allah bagi kita ujian sebab Allah nak gantikan dengan lebih baik di masa akan datang. Sekian daripada saya, terima kasih.